Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan bisnes model Canvas bagi Abu Sahid Mohamad Properties ASMP, iaitu sebuah syarikat di bawah Maju Holding yang memfokuskan kepada pembangunan hartanah dan pengurusan aset. Kenapa kami menggunakan BMC? Sebab BMC membantu kita lihat keseluruhan model perniagaan dalam satu gambaran yang jelas, bukan sekadar apa produk mereka, tetapi bagaimana mereka jana duit, siapa pelanggan mereka, apa risiko, kos dan bagaimana mereka kekalkan operasi dalam jangka masa panjang. Melalui analisis ini, kita boleh faham sama ada model perniagaan ASMP stabil, berdaya saing dan mampan. Abu Sahid Mohamad Properties ASMP ialah anak syarikat kepada Maju Holding Sdn Bhd yang fokus kepada pembangunan hartanah. Dalam struktur kumpulan, Maju Holding bertindak sebagai syarikat induk, iaitu holding company yang mengurus pelaburan dan hala tuju strategik, manakala ASMP menjalankan operasi khusus dalam sektor hartanah seperti pembangunan projek, perumahan dan komersial. Secara mudah, Maju Holdings ialah syarikat induk dan ASMP merupakan cabang pembangunan hartanah. Tanpa ASMP, bahagian hartanah dalam kumpulan Maju tidak. Visi menjadi pemacu hartanah yang berdaya saing dan dipercayai membangunkan projek yang berkualiti dan mampan. Misi pula menyediakan pembangunan yang memenuhi keperluan pasaran, memastikan projek disiapkan mengikut masa dan bajet, memberi nilai jangka masa panjang kepada pelanggan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syakira Nazila binti Zisham, pemegang kad metrik E20251034721. Hari ini, saya akan menerangkan bahagian statement pelanggan. Untuk statement pelanggan, SAMP tidak fokus kepada satu kumpulan sahaja. Pertama, ialah pembeli kediaman. Biasanya, golongan bekerja atau individu yang mahu memiliki rumah di kawasan strategik. Kedua ialah pelabur hartanah. Mereka membeli bukan untuk duduk, tetapi untuk disewakan semula atau dijual pada harga lebih tinggi pada masa akan datang. Ketiga ialah penyewa komersial, seperti syarikat kecil dan sederhana yang menyewa pejabat. Menariknya, SAMP tidak bergantung pada satu jenis pelanggan sahaja. Ini penting kerana jika pasaran kediaman perlahan, mereka masih ada pendapatan seperti sewaan komersial. Sekian daripada saya. Terima kasih. Nama saya Amira Karisa binti Muizzam. Nombor kad metrik saya ialah E20251344718. Seterusnya, saya akan memberitahu sedikit tentang value proposition. Dari segi cadangan nilai, ASMP juga menawarkan pembangunan di lokasi yang strategik. Dalam industri hartanah, lokasi adalah faktor yang paling penting. Selain itu, mereka juga menawarkan pembangunan bersepadu. Maksudnya, dalam satu kawasan ada kediaman, pejabat dan ruang komersial. Ini memberikan kemudahan kepada penghuni kerana semua dalam satu tempat. Jenama di bawah Maju Holding juga, ia memberikan kemudahan kepada pembeli. Dalam industri hartanah, reputasi sangat penting kerana pelanggan membuat keputusan pembelian bernilai yang tinggi. Jadi, nilai utama ASMP ialah gabungan lokasi strategik, pembangunan bersepadu dan reputasi syarikat. Assalamualaikum, nama saya Nur Wafa Anissa binti Umar Hamka, pemegang kad metrik E20251034720. Saya daripada Fakulti Sains Sukan dan Kejuratihan. Seterusnya, Channels plus Customer Relationship. ASMP menggunakan beberapa saluran untuk capai pelanggan, seperti laman web rasmi dan bagi projek berskala besar. Mereka juga melalui tender atau rundingan terus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nuhaidah Syazira binti Ahmad Asrul. Nombor metrik E20251034723 dari Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang revenue stream. Pendapatan utama ASMP ini datang daripada jualan unit hartanah. Ini merupakan pendapatan sekali sahaja tetapi bernilai yang sangat tinggi. Selain itu, mereka juga mempunyai pendapatan berulang melalui sewaan dan pajakan jangka panjang.
Gabungan pendapatan sekali dan pendapatan berulang akan menjadikan aliran tunai menjadi lebih stabil. Untuk hubungan pelanggan pula, dalam industri hartanah, hubungan tidak berhenti selepas jualan. SMP menyediakan servis selepas jualan dan pengurusan sewaan. Ini sangat penting kerana kepuasan pelanggan boleh mempengaruhi reputasi dan jualan projek seterusnya. Saya Wan M. Hakim Iwan Yusof, memegang nombor metrik E2025-1034722 dari Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatih. Hari ini saya ingin memberitahu korang tentang Key Resources dan Key Activity. Sumbangan utama ASMP ialah bank tanah. Tanpa tanah tiada pembangunan. Mereka juga mempunyai pasukan profesional seperti arkitek, jurutera dan pengurus projek. Dari segi aktiviti utama, mereka perlu merancang projek, mendapatkan kelulusan, menguruskan pembinaan dan menjalankan pemasaran. Setiap projek mengambil masa bertahun-tahun. Jadi, pengurusan risiko dan kewangan sangatlah penting. Jika berlaku kelewatan atau kenaikan kos, bahan binaan ia boleh memberi kesan besar kepada keuntungan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad Hasif bin Muhammad Munir, memegang nombor kad metrik E2025-1034715 dari Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan. Hari ini saya akan terangkan tentang rakan kongsi iaitu Key Partners and Structure Cost Structure untuk Abu Sahid Mohamad Properties. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ASMP sebenarnya tidak boleh beroperasi secara sendiri. Dalam industri hartanah, kejayaan sesuatu projek sangat bergantung kepada jaringan rakan kongsi yang strategik. Antara rakan kongsi utama ASMP ialah kontraktor pembinaan yang memastikan projek siap mengikut jadual dan bajet yang ditetapkan. Selain itu, institusi kewangan memainkan peranan penting dalam menyediakan pembiayaan projek serta membantu pembeli mendapatkan pinjaman. ASMP juga perlu bekerjasama dengan agensi kerajaan bagi mendapatkan kelulusan pelan pembangunan dan lesen yang diperlukan sebelum sesuatu projek boleh dimulakan, kecuali sesetengah kawasan yang hak milik Maju Holding seperti berada di Johor. Tanpa sokongan daripada rakan-rakan strategik, walaupun ASMP mempunyai tanah dan modal, projek tetap sukar untuk dilaksanakan dengan lancar. Dari segi struktur kos pula, perniagaan pembangunan hartanah memerlukan modal yang sangat besar. Kos utama termasuk pembelian tanah, kos bahan binaan, tenaga kerja, pemasaran serta kos pentadbiran dan pengurusan projek. Kos tanah biasanya merupakan komponen terbesar kerana lokasi yang strategik memerlukan pelaburan yang tinggi. Selain itu, kenaikan harga bahan binaan atau kelewatan pembinaan boleh memberi kesan langsung kepada margin keuntungan syarikat. Oleh itu, pengurusan kos yang cekap dan perancangan jangka panjang sangat penting bagi memastikan projek kekal menguntungkan. Secara keseluruhannya, model perniagaan ASMP menunjukkan bahawa kejayaan dalam industri hartanah bukan hanya bergantung kepada jualan unit semata-mata, tetapi kepada pengurusan rakan kongsi, kawalan kos dan strategi pembangunan yang berkesan. Ini membuktikan bahawa ASMP perlu mempunyai perancangan yang teliti dan pengurusan yang sistematik bagi memastikan kelangsungan perniagaan dalam jangka masa panjang.